Pak cik belah mak tanya apa hukum spray Shopee Pay Later. Sebab ada dua pihak yang berlainan jawapan. Ada riba, tak ada riba. Baik. Kita beli sesuatu dengan order, kirim, jual beli salam. Dia kata dapat baru bayar. Tak apa. Asal tidak ada helah untuk berbohong di sana. Bayar dulu barang kediang pun tak boleh juga kalau helah. Barang dulu bayar kediang pun tak boleh juga kalau helah. Kerana dalam Islam dia tak nak kerugian pada kedua pihak. Sama ada penjual atau pembeli. Nampak? Jadi atas persetujuan, barang kita beli baru kita bayar. Dibolehkan. Asalkan memang kita peliknya membayar. Sama macam asal jual beli. Beli dulu baru makan. Tapi banyak kedai makan dulu baru beli. Faham? Jadi oleh kerana benda itu memudahkan urusan dan tidak berlaku penipuan, kan benda yang nadir, maka dimaafkan, makan dulu baru mari kira bayar. Okey?